7 fakta menarik ais dan api. Nombor 1. Separuh badan Bobo Boy Frostfire mempunyai kuasa ais, manakala separuh lagi mempunyai kuasa api. Ini sama dengan watak Shoto Todoroki daripada My Hero Academia yang juga berkuasa separuh ais dan api, sama macam Bobo Boy Frostfire. Nombor 2. Bobo Boy Blaze yang merupakan transformasi elemen api tahap kedua menggunakan senjata cakra bulat yang panas berapi. Ini lebih kurang sama dengan watak Axel daripada Kingdom Hearts yang juga berkuasa api dan menggunakan 2 bilah cakra bulat yang berapi. Nombor 3. Elemen air Bobo Boy merupakan satu-satu elemen Bobo Boy yang pernah bergabung dengan golem tanah dalam 2 tahap berbeza. Kali pertama adalah gabungan kuasa Bobo Boy air tahap pertama dengan golem tanah menghasilkan golem air. Kali kedua adalah apabila transformasi tahap keduanya iaitu Bobo Boy Ice bergabung dengan Bobo Boy Gempa dan berupaya menyeru keluar golem ais pula. Nah, dapatlah kita golem air dan golem ais. Nombor 4. Bobo Boy air boleh membuat pelbagai jenis makhluk air yang bergerak sendirian seperti ikan belut, ikan paus dan juga badak air. Ini bermakna ada kemungkinan bahawa pada tahap kedua kuasa ini, Bobo Boy ais juga berpotensi untuk membuat makhluk-makhluk ais pula. Cuma kita tak pernah lihat. Nombor 5. Pihak Monster pada mulanya ingin menamakan transformasi tahap kedua Bobo Boy api sebagai Bobo Boy Pyro. Malah, konsep seni dan gambar Bobo Boy Pyro telah pun keluar secara rasminya. Akan tetapi, idea ini kemudian ditarik balik dan dapatlah kita Bobo Boy Blaze dengan nama yang lain dan rupa yang lain. Nombor 6. Bobo Boy Ice juga pada asalnya mempunyai rupa dan pakaian yang lain. Dan imej ini telah pun tersebar sebelum ditarik balik dan kita dapat rupa Bobo Boy Ice yang sekarang ini. Nombor 7. Penguasa asal untuk kedua-dua elemen yang panas dan sejuk ini mempunyai sejarah yang unik. Panglima Pirapi dan Mas Mawais datang daripada dua pihak yang bertelagah. Akan tetapi, mereka berdua kemudiannya memilih untuk berkawan dan berdamai. Ini lebih kurang sama dengan hubungan Bobo Boy air dan api yang banyak bergaduh sesama mereka. Hingga ke tahap kedua iaitu Ice dan Blaze pun masih bergaduh. Akan tetapi, kedua-dua elemen inilah yang mula-mula sekali bekerjasama melakukan fusion dan bercantum jiwa mereka. Untuk melihat video-video yang lain pula, boleh klik link di paparan skrin anda di sini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.